Exhaust kenip ni apa? Kita tak pakai lah exhaust kenip ni. Ni VTEC ke tu tak? Dia kecil. Yang ni power. Okay, Assalamualaikum, saya nama Wan. Hari ni kita buat sambungan lagi. Video yang sebelum ni kita dah pasang semua, tayar dah pasang, kita dah turun. Tapi caster ni dengan jalan raya dalam 1 jari lebih. So sebelum ni dia kat bawah sini lah. Bawah sini. So kita nak naik ke atas. Inilah progres untuk nyari. Dan dalaman tu kita akan tampal bitumen punya apa? Tar punya tu. Bahagian dalam. Okay, stay tune guys. So okay guys, kita sekarang telah memotong semula tu sikit. Kita dah potong bar ni, lepas tu bar ni sebelum ni beradanya di sini. So kita menaikkannya di sini. So benda ni ada kat bawah ni. So kita akan naikkan lagi sampai atas ni. So at least ada 4 jari lebih beza . Ada spacing lah. Ada dalam 6 jari. Lebih kurang 1 tin Pepsi Cola. Saya nak cerita pasal caster . So kita melihatkan bagaimana caster berfungsi. Caster berfungsi macam ni. Depan dan belakang. Depan, belakang. Nampak? Cuba kalau tengok daripada sini pula. Okay, walaupun kita telah buat alignment kononnya straight begini, tapi kalau caster kita ke depan, dia akan jadi toe in. Kalau caster ke belakang, dia toe out. So dia still akan mengacau alignment. So dia naik turun pun ada juga toe in, toe out. Sebab tu kita kena control by caster. Alright. Okay. Caster juga perlulah dikira daripada paksi tengah ini. Kita mengambilkan dia sebegini sampai sini atas jalan raya, jadikan dia 90 darjah situ atas jalan. Daripada tengah ni sampailah ke tengah belakang tu. Okey, berapakah ukurannya? Mestilah sama kiri dan kanan. Kalau satu caster sini ke belakang, satu caster sana ke depan, walaupun alignment dia tegak straight kosong-kosong, you akan rasa kereta you ke kanan aja. So begitulah. Lagi satu, caster ni juga sangat penting apabila kita ada torque tukar gear kan. Masa tekan torque sampai je, masa torque sampai dia akan menaik ke belakang kan. Dia naik ke belakang, kalau tak sama, satu tayar tu ke belakang sikit, kereta akan ke kanan sikit. Masa tukar gear dia ada sentakan, tersentak sikit je, dia lari ke kanan atau ke kiri. So sebelum ni kita ukur enjin ni punya mounting, dan kali ni kita akan ukur kita punya caster. Tapi caster ni the best is masa kereta atas on the ground, atas jalan. Kita akan jack ni sekejap lagi sampai dia santak ke atas. Lepas tu kita akan ukur ni sampai ke sana, dan baru kita ukur caster. Alright. So kita tengok adakah engineer Pak Is ni dia akan bersenang lenang hari ni? Tidak mungkin. Saya tidak akan membenarkannya. Stay tune guys. Okay guys, ini adalah second test untuk buat caster, di mana kita pakai bar ni, kita terus ikat dekat sini dan kita ukur depan belakang, tarik. Ini saya belum buat adjustable lagi, kita try dulu macam ni. So ini dia ikat tayar ni supaya tayar ni tak boleh ke depan dan ke belakang, tak boleh depan dan belakang. So dia boleh ikat lagi. Sekarang dia ikat, dia mati, dia tak boleh ikat, tak boleh depan belakang. So bar ni, sebelum ni bar ni berada dekat sini. Lepas tu caster ni ada kat bawah ni. Ni Olsam nampak dia terlampau rendah sangat. Sekarang ni kita dah naikkan bar ni sampai atas. So Olsam bawah sikit. Adalah beza. Bolehlah naik bump kan. Mounting bawah ni kita akan buat kat sini pula. Tidak, tadi dia kat bawah sini.
So bawah tu saya nak chassis tu kasih kuat, tambah tulang bawah tu. Lepas tu mungkin ada orang cakap tambah X-bar lah, bagai-bagai. So nanti dulu. Tapi body tu kita kasih kuat dulu. Sebab Flintstone tu saya dah tampal bawah lantai. Dan bawah tu banyak tulang yang dah reput. So buang tulang tu, kita buat tulang baru. Okey, lagi satu. Tengok sini. So saya tambah spacer sebanyak 25mm keluar. Sebab ini bila corner habis, kalau tayar ni kat dalam, dia sangkut dekat caster ni. Kalau belah sana, dia sangkut dekat gearbox. So saya tambahkan spacer tu keluar. Dan belakang pun saya akan tambah spacer keluar juga. Lagi tu kalau korang tengok fender tu ada dalam 1,5 inci. Saya kena buat white body 1,5 inci. Nak tutup tayar dengan fender ngam-ngam pun lowet. Stay tune. Ujung ke tak ujung? Belah dalam. Ha? Bukan belah dalam. Belah dalam kan? Kita tengok belah sana. Nampak gayanya yang tayar belah sini dia caster dia ke depan sangat. So itu yang penting ukur caster. Sebab belah kanan tu tayar dia ke depan je tu. 1 inci juga beza. Mari kita tengok sekarang. Lagi sikit lagi. Itu dia. Nampak banyak dalam 1 inci lebih tu. So banyak orang dia terlepas benda ni. So tayar belah sini ke depan, tayar sana ke dalam. So buatlah alignment macam mana pun, walaupun straight dia akan lari ke kiri dia sebab sana lagi pendek daripada belah kanan. Dan sebaliknya kalau belah kanan lebih pendek, dia lari ke kanan pula. So kalau macam ni dapat 4 caster cun-cun dengan camber semua cun-cun, top out skid depan. Corner dia terus masuk zas. Itu nama dia whack the corner. Best kerja ramai-ramai macam ni.
Okay guys, selesailah sudah untuk hari ni. Cuma kita tak sempat nak buat anti roll bar. Ni sebenarnya sampai ke bawah sini. Lepas tu saya buat caster tu kat bawah lagi, tinggal 2 jari je macam tu. So sekarang kita dah naik atas. Caster saya buat sebelah ni. Dia lebih lah berapa jari kan, 9 jari. Tapi ni apa nama, lower arm masih consider rendah juga. Mungkin saya akan naikkan lagi 2 jari. Mana depan ni saya akan tinggikan sikit. Saya akan tinggikan sikit 2 jari tu, dia depan akan jadi 3 jari lah. So, bila depan jadi 3 jari, tayar ni saya letak spacer supaya bila corner tak kena gearbox, belah sana tak kena caster tu. So saya letak spacer. Oleh itu saya kena kembangkan dia sikit. Kembangkan kat sini. Walaupun dah naik tinggi, dia akan nampak lowot juga. Sebab kalau tengokkan sini dengan sini, dengan sini dengan sini, depan lebih lowot dia mencongek tu. So saya akan naikkan tinggi supaya ini dengan depan sama rata. So dapatlah OSM tu tinggi sikit. Lepas tu sini pun saya akan letak spacer juga supaya dapatkan sama depan belakang. Ni saya akan kembangkan sikit je. Sikit je, tak payah banyak. Lepas tu boleh letak skirting sikit kan. Oh, smart. Okey. Dengan itu saya telah sudah untuk ini hari. Hari-hari saya akan update kepada you guys, sebab you guys dah memang suka, dah kata dah macam drama apa benda, tunggu video hari-hari sampai sanggup tunggu and refresh saya punya TikTok page untuk tengok video-video yang baru tentang si Connect ni. So follow, komen, dan saya akan bagi lagi ilmu-ilmu lagi apa yang saya telah lakukan kat sini. InsyaAllah semoga ilmu itu menjadi bermanfaat kepada you guys. Thank you so much for watching. I'm about to whack the corner.